Selamat pagi. Saya akan memastikan, disclaimer. Saya akan pastikan vlog yang ini akan dipublish sebab saya sangat rajin untuk record. Tapi saya sangat malas nak edit. Okay. Nampak tak background ni? Yes. Kita berada di Kampung Padang Kanga, Parit, Perak. So kali ni terpaksa juga buat vlog sebab kita nak buat bubur anak lebah. Dan yang ini adalah edisi 2024. Good news dia, tentang bubur anak lebah yang baru. So siapa yang nak order nanti korang boleh roger. So kita dah ada tukang yang buat tu, korang boleh order sendiri. Senang nak menggentel berjemaah. Kan tahun depan nak raya boleh menggentel berjemaah. So jom kita turun tengok. Oh by the way, untuk yang tengok video dulu, kalau nampak ada satu opah tu kan yang pakai spek tu, opah tu Wan Choo Odah dah meninggal dunia few months ago. So kita akan ada ketua yang barulah untuk menggantikan Wan Choo Odah. Let's go. Kita tengok proses buat bubur anak lebah 2024 di Kampung Padang Kanga, Parit, Perak. Dia bila dah ramai balik macam ni kan, barulah meriah kampungnya. Lima dah nyiapkan ni. Sekejap lagi nak start menguli bubur anak lebah kita edisi 2024. Okay, semua dah standby. Ahli-ahli tukang menguli. Inilah alat penguli kita yang baru. Masih bersinar guys. Orang tak mandang kita ada. Udah dia ajuk ada kecil makan macam itu. Kalau ulam macam sayur-sayur macam ni sabanyo Itu Ulam lombok. Aduh, lambuk. Untuk salam. Tahulah kan bayam Brazil kalau itu. Salam kan. Siapa yang rasa nak salam-salam? Ni. Oh, ni saya tahu di Pucuk Bangga. Di Pucuk Bangga. Pucuk Bangga. Ya ke? Namanya Abang Tiga. Abang Tiga. Alamak. Ada nama lain. Semua salah Abang Tiga. Pucuk Danggus. Tepung gandum. Tepung gandum kan? Tepung beras. Kita masuk tepung beras. Dah paket dah banyak tu? 2 kilo lah. 2 kilo guys. 2 kilo tepung beras. 2 kilo tepung beras, setengah setengah kilo kilo tepung ubi. Tu dia punya acuan dia. Tapi ni untuk besar punya. Ibu jari kau lah. Pusing nak ikut ni arah tawaf ni tau. Nampak tu. Ni arah tawaf ni, insya-Allah mesti sedap. Ini kapur. Kapur tadi berapa? Satu. Kapur makan. Besar ibu jari. Sebesar ibu jari. Jari kapur tak nak. Tunjuk. Jangan jari kaki. Ada. Kaki lah. Jadi kalau ikut sukatan, kalau tepung awak double, Double kan? 2,000 jari. Double daripada acuan kita tadi Ya. Okey. Tadi ada masuk kapur sikit lagi. Paruh-paruh kan dia melekat. Nampak tu. Dia kena kering sikit. Ni edisi 2024 ni. Semua muda-muda. Nampak yang dekat dengan tukang wancu, dekat dengan depan kita punya situ kan betul. Ambil sangat pun tak boleh dia keluar. Tim acuan baru. Dia punya tu nampak tu. Loyang dia pun baru Tu boleh order. Masih shining Acuang. ya. Acuang. Buang. Masih shiny. Nampak? Shining. Berkilat-kilat lagi tu. Acuan baru 2024. Ini handmade ni kalau nak Boleh DM. Disebabkan ketua dia orang dah tak ada, dah meninggal. ada. Kita buat yang baru, acuan baru. Kita tengok hasil dia sekejap lagi kita review. Oh, di kat sini turun kacau dia. Ni tu orang baru. Orang baru. Abang Pen, tadi santan ni berapa portion dia? Santan berapa kilo? 2 kilo. 3. Dia orang tak nak bagi tahu. Acuang dulu bagi dia panas. Kenapa korang buat laju
Aku rekod orang Codah itu lama aku rasa. Kau jangan. Pegang. 4 kilo. 4 habis. 3 kilo. Santan 3 kilo. Apa ya? Sikit. Ini disclaimer ni bukan dodol ya. Ini bukan dodol. Bukan dodol lah. Ini bukan cendol. Nanti bukan gaduh-gaduh kat bawah tu. Kat komen tu. Cendol. Ni kacau betul-betul sampai ke ni. Sebab dia nanti dia berketul kat bawah. Dengar tu. Awak kaca dekat. Sampai dekat dia punya perut. Tak perut dia. Sampai ke perut. Macam ni kan? Aku kaca. Supaya dia tak melekat kat Awak dia guna punya. kalau awak tanya tepung. Tips dia. Buat sikit kot. Sekejap. Pen angkat Tak jatuh. Cina kena tolak panjang-panjang. Orang tu cakap baru cantik dia punya kejadian kat bawah. Tolak panjang. Okay, nampak tak tu? Yang salah dia jadi gaduh, jadi cendol. Ya. Kalau kita dulu buat kan dia bulat sikit. Itu yang bergaduh jadi So, cendol. sebenarnya nak panjang ke nak bulat? Boleh lah dia campur-campur. Okay. Ni generasi muda-muda. Nanti kita tengok hasil dia sama ke tidak. Kita akan rasa sekejap lagi. Tapi so far dia punya bentuk-bentuk tu nampak lebih kurang. Haziq, lagi sekali Zik. Nak dia punya biji-biji. Biji-biji. Haziq mesti macam, alamak kan berketul kan salahkan aku. Pressure. Ini kalau kata belum puasa. Okay, nampak tak tu? Okay. Kita tambah sikit lagi. So, macam air dia banyak. Nampak tak? Sesuai. Ni sambal kelapa sedap ni. Sambal kelapa. Tak, sambal kelapa. Sambal kelapa, lepas tu makan dengan ulam-ulam tadi yang diorang potong tu. Limas. Yang ni pun special kat sini. Dia bukan kuih tepung pelita tau. Limas. Dia lain. Dia nampak sama tapi tak serupa, lain sikit. Nanti kita rasa. Ini pun memang kita akan selalu order. Mari kuih limas. Yang ini jongkong. Nampak tu. Jongkong guys. Hanya di Perak saja. Kat sini je nampak tak jongkong. Nampak tu. Orang yang ni selalu macam lagi bergula. Yes. Kan dia boleh Dia sedap ni. Dia macam ni. Dia lain. Kalau tepung pelita dia lagi pejal kan. Dia lagi lembik kan. Limas dia lembik sikit. dia lagi lembik. Ni dia punya kalau Rupa dia tak jongkong. dia cukup masak kan, dia cukup masak tak sedap makan. Dia nanti keras. Balik. Sedap. Tak memang macam tu dia punya style. Oh. lain nak cara. Yang tu dia maksud ini dia buat dia apa macam lembik sikit. Betul. Yang kita order masa puasa tu, tu dia kenyal sikit. Yang tu orang dusun. Oh, ni wajib ada sedap ni. Tempoyak. Kalau pinggan tu letak atas bangku. Kalau tempoyak orang Perak dia cair sikit. Dia cari. Kalau Perak dia cair sikit. Kalau Kuantan kan dia pekat. Kuantan dia banyak bahan. Sambal belacan. Ini wajib ada ni. Sambal tempoyak. Tak ada sambal belacan kan. Oh, ni sedap guys. Sumpah sedap ni. Pandai. Yang kita dah tunjuk ada tempoyak. Lepas ni ulam-ulam ni tadi lambuk. Ni pun kat sini je ada. Ini tadi daun apa tadi dah lupa dah. 3 pucuk serangkai. Dah lupa dah you. Ini kita punya kambing, sup kambing. Sedap guys. Ni apa? Ni apa weh? Ayam goreng. Yang kita dah order. Obviously pun kita masak. Okay. Yang lagi kamu nak makan? Jemput. Oh, kita nak review nanti. Nanti kita nak review bubur anak lepas. Kita tengok hasil dia. Hasil daripada ilmu yang diturunkan daripada arwah Wan Codah.
punya bubur lebah. Bismillah. Jangan duduk kat tangga orang nak turun. Okey dah. Tak adalah jauh beza dengan wancuk punya. Tapi kita rasa wancuk punya dia punya hijau tu macam wancuk punya hijau dia cantik-cantik lah saya kata. Kita review ya. Ni dia punya hijau tu macam tak ada yang pendek, ada yang panjang. Lepas tu macam wancuk punya hijau tu ada rasa macam masin sikit. Yang ni macam kosong sikit rasa dia. Tapi nasib baik kuah ni manis. Okay. Sedap tak? Banyak. Satu makan 2 Sedap. sudu je. Dah habis kenduri. Begitulah kejadian bubur anak lebah kita. Bye. Kejadian bubur anak lebah dan juga kenduri 2024. Kita datang-datang.